USIS melaksanakan operasi secara kecil dan senyap dengan keupayaan untuk mengempur pengganas komunis, mensasarkan pemimpin utama mereka serta memusnahkan rangkaian komunikasi musuh. Doktrin asas mereka merangkumi risikan, pengesanan dan penggempuran, satu bentuk operasi khas yang memerlukan keberanian yang luar biasa. Unit ini berasal daripada Regimen Ranger Diraja dan kemudiannya berkembang sehingga ke Regimen Askar Melayu Diraja yang bertindak sebagai komponen elit di dalam setiap batalion Ranger dan Askar Melayu. Dengan kekuatan sekitar 1 seksyen hingga 1 platoon, USIS dilatih untuk melaksanakan operasi jangka panjang, risikan medan dan lain-lain kemahiran khas yang setanding dengan keupayaan unit komando. Seiring perkembangan struktur ketenteraan, USIS kini telah digantikan dengan platoon tinjau ataupun recon platoon yang menjalankan tugas yang sama tapi dalam konteks operasi moden. Di samping itu, sniper infanteri pula memainkan peranan membunuh atau melumpuhkan individu penting dalam organisasi musuh seperti pegawai pemerintah, ketua company, juru radio atau pengendali senjata sokongan. Sepanjang sejarahnya, USIS telah mencatat pelbagai kejayaan besar dalam memerangi ancaman komunis dan memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Keberanian serta kepakaran pasukan ini kekal menjadi satu legasi unggul dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat Malaysia.